Sebab you nak manage tentera. You nak manage tentera ni dia bukan macam pejabat awam yang lain. Dia orang ada disiplin dia orang sendiri, dan cara dia orang interaksi dengan orang awam lain daripada pegawai-pegawai kerajaan yang lain, kerana dia orang ni ditrain dengan disiplin tentera. So dia expect orang awam ni pun macam disiplin tentera, lebih kurang lah, disiplin tentera, dan juga ada kena mematuhi sedikit lah dia punya protokol dia tu semua, which is to me saya ni janggal sebab saya tak biasa dengan protokol kan. Tapi and it is good thing untuk manage krisis dia di sini. Macam mana kita nak manage dia supaya bukan cost overrun. Okey, nak manage dia cost overrun tu yang paling mencabar sekali.